panggilan pun telefon dan SMS yang ada yang tak sempat untuk panggilan untuk buat sedikit kesyukuran ni. Jadi insyaAllah beliau belajar daripada pasti, iaitu guru dia pun ada di sini, iaitu Ustazah Asna. Setelah melanjutkan pelajaran ke sekolah Islam Darul Ulum di Tanduk Pokok Sena. Lepas pelajaran di Pondok Pokok Sena, dia terus melanjutkan pelajaran di Muassasah Darul Ulum, iaitu Sekolah Menengah Islam Darul Ulum yang diasaskan oleh almarhum mantan Presiden Pak kita Ustaz Waluno. Sampailah kata 5 dia di sana. Selepas dia di sana, dia langsung belajar di Madrasah Karya Pokok Sena. Daripada Madrasah Karya Pokok Sena pergi ke MW ataupun MW Berkah. Jadi saya persilakan saya Muhammad Fitri untuk perkenalkan. Alhamdulillah, malam ini sama-sama kita dapat membacakan bacaan surah Yasin dan tahlil serta musyamat. Dan saya ke Bogor, Selangor. Pertama-tamanya saya ucapkan ribuan terima kasih kehadiran tuan-tuan dan puan-puan pada majlis ini. Semoga kita dapat sama-sama dikurniakan rahmat dan berkat dari Allah Ta'ala kepada kita. Amin. InsyaAllah segala kerja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. الله أكبر.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.
سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Alhamdulillah. Terima kasih saya kepada Cik Basri selaku orang yang menjemput saya datang kemari. Alhamdulillah. Mudir ataupun nak sebut yang ketua kita berkongsi. Ini nama Mahad Al-Azhar. Al-Azhar. Mahadul Al-Azhar. Sekolah Kepahaman Al-Quran dan Al-Hadis, pokok sena Kuala Batas. Semua jawatan kuasa pimpinan sekolah Mahad ini, pelajar-pelajar, muallim, muallimah, ibu bapa, waris, anak-anak muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, daripada Al-Quran yang telah dibaca oleh Imam tadi. Tahu surah apa dia baca tadi? Surah Al-Hujurat. Salah satu ayat disebut, Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi. Betul ke Imam? Betul? Ayat yang berapa tu? 13. Alhamdulillah. Bila berada dalam madrasah seperti ini, alhamdulillah, peluang dalam tempat ini merupakan tempat yang disebut Mahad Al-Azhar ni, sebenarnya tempat menuntut ilmu. Dia tahu sebelum datang rumah ini, nak datang pokok sena ni. Pokok sena ni memang ni orang lama ni semua tahu ini tempat salah satu yang terkenal dengan sekolah-sekolah agama, sekolah-sekolah pondok. Yang pada saya yang penting ada ilmu-ilmu yang ada di dalamnya, segala pelajaran-pelajaran yang seharusnya meningkatkan diri kita lebih darjatnya lebih tinggi, lebih hampir dan lebih baik pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya cakap dalam bahasa pendidikan, iaitu tempat ini tempat yang lebih baik daripada pasar. Saya tak kata pasar itu tak baik, ya, tapi tempat-tempat pendidikan seperti ini adalah tempat yang harus dijaga. Dia ada karamah ni. Daripada keramat, orang sekarang kata keramat, tapi saya sebut dengan bahasa yang itu, dia ada karamah ni. Dia ada badi dia kerana nak bertakwa kepada Allah SWT. Ayat tadi tahu bukan maksud dia. Dia ada yang belajar. Tahu ayat tadi? Wahai manusia, aku jadikan kamu lelaki dan wanita, lelaki dan perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, adalah untuk dita'arafu, kenal mengenal di antara satu sama lain. Dan orang yang terbaik di kalangan kamu ialah orang-orang yang bertakwa. Sebut cakap bahasa takwa dan cakap bahasa iman, bahasa amal ni tempat untuk kita belajar. Jangan tengok dia punya prasarana dia. Yang penting dia apa dia kejernihan, keikhlasan, kebaikan yang ada dalam badan bahasa kita. Tuan-tuan dan puan-puan muslim-muslimat, saya dah sampai dah tempat ni sebenarnya. Tahun awal 2000 dulu. Tu bangunan depan ni ke? Masa tu setingkat tu. Bangunan depan. Baik. Dan hari ni saya ucap terima kasih kerana kebetulan kalau dah rezeki tu Allah lah yang bagi, ya. Saya tadi musyarat lewat saya maghrib di Komtar, tengok jadual, memang dah rezeki yang pasti ya. Sebab program lain tak ada lah. Ada yang saya dah tak boleh datang program raya sebagainya. Maka saya cakap dengan staff dia tadi, dengan driver tadi, dia kata satu-satunya yang ada hari ni saya nak yang hadir bagi. Walaupun hari ni sebenarnya isteri saya punya birthday ni, tapi tak apa. Yang tu bila-bila masa saya boleh makan sekali dengan tuan-tuan muslimin dan muslimat. Saya ambil sempena bertemu ni, saya nak
mengenali tuan-tuan dan puan-puan dengan lebih lanjut. Kerana tuan-tuan merupakan orang yang hak untuk dapat maklumat daripada kerajaan negeri, kerajaan yang ada pada hari ini, pemimpin yang ada hari ini. Kita baru lepas 100 hari lebih baru lepas election, dan tuan-tuan melepaskan tanggungjawab tuan-tuan kerana memilih pemimpin-pemimpin yang kalau tuan-tuan muslimat daripada tempat madrasah seperti ini tahu kriteria pemimpin macam mana nak dipilih, ya, orang-orang yang kuah wal amanah. Kalau ikut kriteria yang disebut oleh anak-anak Nabi Syuaib apabila melihat kepada Nabi Musa alaihissalam yang keluar daripada Mesir, keluar lagi dari Mesir dan bertemu dengan kumpulan Nabi Syuaib, ya. Kerana anak-anak dahulu dia orang sebut kat bapak dia, orang Nabi Syuaib, kalau nak cari pemimpin, pilihlah orang yang seperti Nabi Musa ni. Kerana dia mempunyai kuah wal amanah yang nak dijadikan supaya bekerja bagi pihak keluarga Nabi Syuaib alaihissalam. Tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah. Jadi saya ambil peluang ini untuk kenal mengenal antara saya dengan tuan-tuan. Saya sebenarnya pernah duduk dekat Taman Lahir. So kalau siapa perasan saya, tadi saya jumpa siapa nama dia seorang lagi ni. Mungkin Waris tu kan? Yang nak pendek-pendek dia. Dia ada sini ya. Siapa nama dia? Ibrahim. Ibrahim ke? Dia kerja penas emisi tu. Betul kan? Saya dah kenal dia dah. Duduk Taman Lahir. Apa ya doktor saya ni? Masih duduk kat Bajak Show ni. Alhamdulillah. Duduk tahun 85, 86, 87, 88. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya dah. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Mengalihkan Ustaz Syarif, ini pakar bahasa Arab ni, sekolah Isyad. Jadi saya ambil kesempatan ini untuk mengenal ta'aruf dengan saya. Tujuannya kerana alhamdulillah tuan-tuan recognize saya memang timbalan Ketua Menteri yang ada sekarang ni, dan saya nak bawa apa yang rakyat nak. Kerana kita akan kereta ni memang dah diberi mandat daripada rakyat 5 tahun ke depan akan datang insya-Allah. Dan kalau diberi izin mungkin boleh sampai bila-bila masa, tapi syarat nak bawa cara urus takbir yang baik yang diterima oleh Allah SWT dan khususnya kepada rakyat sekalian, muslimin dan muslimat. Alhamdulillah, Cik Mekar hari ini adalah sempena anak Cik Basri yang nak melanjutkan di Universiti Islam Antarabangsa. Alhamdulillah, main dari sini. Jadi saya ucapkan syabas kepada ini. Siapa nama ni? Boleh tak kalam dalam ta'an Nabi kan? Boleh? Boleh cakap apa ni? Ya, sisi. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita ucapkan syabas, dan saya sendiri ucapkan tahniah kepada beliau yang nak melanjutkan pelajaran. Kerana kita nak belajar ni adalah satu tuntutan kepada kita umat Islam. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah wajib kepada seluruh kulli muslim, kepada seluruh umat Islam. Tak kira lelaki ataupun wanita, kita kena tuntut ilmu. Ilmu itulah yang akan membedakan kita antara orang yang bertakwa ataupun sebalik. Yang ilmu itulah membedakan amal kita ini kalau orang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila bab ilmu ni, ya Allah banyak dibuat perumpamaan bahawa ilmu yang kita tahu, kita celup jari dalam ayat Daud, kita angkat jadi sedikit kan. Itu ilmu yang kita macam mana nak master ke PhD ke. Ilmu kita dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu Allah Subhanahu Wa Taala lebih dibandingkan kita ilmu manusia hanya sedikit. Tapi itu pun kita kena betul-betul rumus untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Alhamdulillah, muslim-muslimat, sebenarnya dalam 24 hari yang lepas ini, termasuk yang keempat ini, saya sempat minta pertama kali hadir di dalam majlis penganugerahan dan darjah kebesaran yang dibuat oleh Tun Gubernur, dan dari situ saya boleh menilai dengan kacamata kita. Ingat hak pangkat ni sebenarnya
kita kena lihat pangkatnya macam mana, pangkatnya macam mana yang kita nak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya lihat memang yang dapat semua profesor, doktor. Itu adalah anugerah ataupun recognition yang diberi oleh pihak kerajaan negeri melalui itu. Jadi itu saya nak sebut tentang ilmu tadi tu. Ya, pelbagai. Bukan saja ilmu dunia, tetapi ilmu akhirat pun ada. Contoh dia hakim mahkamah syariah, Datuk Ustaz Walid pun dia dapat juga diberi anugerah. Dan semua 1085 orang yang diberi anugerah. Tuan-tuan dan puan muslimat, anugerah ini adalah di dunia, tapi tak bermakna dia tak berguna. Dunia ini adalah untuk kita raih, untuk kita bekerja, untuk kita bertemu di hari akhirat dan kita bawa apa jua kerja-kerja kita di dunia ini untuk dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat. Sebab itu surah yang saya baca dalam surah Al-Hajj, ya ayyuhallazina amanu ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzuru nafsum ma qaddamat lighadin wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Allah, dan dalam setiap diri itu tanya apakah persiapan yang disiapkan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam proverb peribahasa Cina disebut bahawa working is life. Saya tak ingat sebab dalam bahasa itu. Maknanya bekerja itu ialah kehidupan. Ini bahasa Cina. Maknanya bekerja itu adalah kehidupan. Setiap hari, setiap saat itu dia bekerja. Dan jangan lupa Allah juga sebut dalam surah At-Tawbah, saya tengok ayat dia, bahawa Allah dan Rasulnya akan melihat segala kerja-kerja kita yang akan dinilai oleh Allah di hari akhirat. Tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan insya-Allah banyak ruang yang sebenarnya kita nak meninggalkan ilmu kita, nak menambahkan amal kita supaya dalam spirit semangat Al-Quran tadi, surah Al-Hajj tadi, untuk kita kumpulkan ilmu kita sebanyak mungkin. Dalam satu kisah yang saya selalu bagi peringatan, apabila sebenarnya bulan Ramadan lepas ni saya selalu pergi tasbirah di Maghrib, Isyak, dan kadang-kadang sama masjid. Kalau ada 2-3 masjid lagi lah, surau lagi lah. Antaranya yang saya tekankan adalah kepimpinan Omar bin Aziz. Dan saya ziarah Hakim Mahkamah Rayuan Persekutuan, Ustaz yang duduk di Taman Alam Mandang, Hakim Ustaz Yusuf Cik. Sempat saya kena jumpa dengan pengawal yang ambil ilmu ni, kita check apa ilmu dia. Oh itu, alhamdulillah. Umar bin Aziz, iaitu khalifah yang kelima, dia cucu kepada Khalifah Umar bin Khattab. Kita macam mana dia nak dapatkan zuriat yang begitu baik tu? Antaranya ialah khalifah telah berkahwin dengan salah seorang yang dia pergi melihat di kawasan kampung, dan ditemu dengan seorang wanita yang apabila dalam kisah itu ialah apabila dia bertemu dengan di kawasan kampung untuk dia sedang membela binatang, Sayyidina Khalifah bertanya, kenapa kamu tak sembelih binatang tu? Dia kata, macam mana saya nak sembelih? Sebab tuan dia tidak ada di sini, kamu boleh sembelih. Siapa tahu? Dia kata, kalau tuan tu tak tahu, tapi Tuhan pada kambing tu tahu. Tuhan pada binatang dia tahu. Maka dia telah berkahwin kepada anak budak yang seperti ini. Maksud saya ialah begini, ya. Dalam kisah yang lain, apabila Sayyidina Umar berjalan di kampung, dia bertemu dengan gerombolan budak-budak yang sedang bermain. Maka budak-budak lain berkempiaran lari, tapi seorang budak ini tak lari. Dia tanya, wahai Walad, betul lah Walad ni budak lelaki ya? Kenapa kamu tak lari? Saya tak lari. Kenapa budak-budak lain lari? Budak-budak lain mungkin takut kepada kamu, tapi saya tak lari kerana saya tak takut kepada orang, saya takut hanya kepada Allah SWT. Itu budak umur 10 tahun. Maknanya cuba bayangkan,
Cuba bayangkan maknanya budak semua 10 tahun dah boleh dah ada nilai tak? Jadi saya tengok budak di sekolah ini, nilai yang seperti itulah sebenarnya kita nak tanamkan. Jangan kita bila dah dewasa, bila nak pelicin, baru kita nak faham sebenarnya apa arti takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi muslimin dan muslimat, dalam pemerintahan Khalifah Umar bin Aziz dia selalu quote ayat Quran, iaitu dalam surah Al-Hajj. Barang siapa yang Allah teguhkan kedudukan mereka di atas muka bumi ini, maka mereka melaksanakan solat. Saya tak ingat ayat Quran dia. Alladzina immakkannahu fil ard aqamu shalah wa atau zakat wa amaru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Walillahi 'aqibatul umur. Barang siapa aku perteguhkan kedudukannya di atas muka bumi ini, mereka mengerjakan salat, mereka mengajak kepada yang ma'ruf, dia mencegah kepada yang munkar. Ini Imam Ahmad Al-Maududi kata, ini ayat ini merupakan asas kepada sebuah negara pemerintahan Islam. Jadi mudah-mudahan insya-Allah inilah cara yang saya sendiri sebagai seorang Islam yang berada dalam kepimpinan nombor 2 kata di Pulau Pinang ni sebagai Timbalan Menteri, saya cuba sedaya upaya walaupun rakan-rakan kongsi kita yang lain bukan beragama Islam, tapi kita tahu ada cara kita insya-Allah untuk kita berinteraksi dengan orang-orang atau pemimpin rakyat yang bukan beragama Islam. Muslimin dan muslimat, dalam portfolio saya pegang 4 portfolio. Yang pertama adalah pembangunan industri dan perdagangan antarabangsa. Ini saya jaga industri dan juga buat perniagaan yang mana kalau hak tengok kilang ke small scale industry SME SMI tu, aku tempat-tempat gedung-gedung yang boleh buat peluang perniagaan yang bagi peluang kepada rakyat Pulau Pinang untuk bekerja, untuk mendapat rezeki daripada hak kilang di free trade zone ke kawasan industri, itu saya jaga. Yang kedua, saya jaga pembangunan koperasi. Itu duit juga tu, ekonomi juga tu. Koperasi ni maksudnya tahu tuan-tuan ada koperasi, berbagai-bagai koperasi lah. Koperasi tu dah muda ke, koperasi nelayan ke, atas nama koperasi saya jaga untuk peringkat kerajaan di Pulau Pinang. Dan saya sedang memberikan promosi juga, iaitu koperasi di peringkat karya-karya masjid. Di sini karya di bawah karya masjid bangun. Jadi kita nak supaya berasaskan kepada karya tu boleh buat koperasi. Kalau ada masa saya boleh cerita bagaimana zaman Rasulullah dulu, Abdul Rahman bin Auf, seorang yang ditawan yang dijamin masuk syurga, salah seorang daripada 10 orang yang dijamin masuk syurga, orang yang banyak harta, ya, yang berasaskan koperasi, bagaimana dia boleh membuat perniagaan yang boleh ambil bisnes daripada orang-orang Yahudi. Abdul Rahman bin Auf. Yang ketiga portfolio saya ialah perhubungan masyarakat. Sebab itu saya sebut tadi, Islam dan bukan Islam, bangsa-bangsa lain, itu ayat yang saya pegang tadi, bahawa kita kena menjalinkan silaturahim kita ataupun perhubungan kita dengan orang-orang yang bukan Islam juga. Ini sebut tadi, wahai manusia, untuk kita kenal mengenal di antara satu sama lain. Maka ayat tu dia tak berhenti saja, ayat tu sambung. Orang yang terbaik di kalangan kamu ialah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya tak bercakap depan orang Islam saja, saya bercakap depan orang-orang Buddhis juga, saya bercakap depan orang Kristian juga. Bahasa saya adalah bahasa yang sama. Saya kata kita semua kenal mengenal. Sebenarnya ada yang saya maksudkan itu ialah bila kita kenal mengenal, kita orang Islam, kita kena bawa risalah untuk kita berdakwah kepada mereka. Ya. Firman Allah, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah perkataan yang lebih baik daripada mereka yang mengajak manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi kalau kita tak mulakan langkah pertama nak ta'aruf tu, mana kita nak kenal Acoh, mana kita nak kenal Mania, mana kita nak kenal Mary, kita kena, memanglah kita kena bersedia, kita kena berhujah balas dengan dia. Dia tak orang Islam, dia ada sebab-sebab dia mengapa dia berada dalam agama dia. Ya. Ingat tuan-tuan bahawa kita lahir ni, kita rasa syukur berada dalam
mak bapak kita orang Islam. Ya. Tetapi ingat, Islam itu tak sepenuhnya agama warisan. Mak bapak kita Islam, kita Islam. Itu mungkin secara otomatiknya. Tapi ingat bahawa setiap bayi yang lahir di atas muka bumi ini, walaupun mak bapak dia bukan Islam, dia merupakan adalah fitrah, asalnya adalah Islam. Hadis Rasulullah mengatakan bahawa seorang bayi itu lahir dia pada fitrah Islam, tetapi mak bapaknya lah yang mewarnakan dia, sama dengan dia Majusi, sama dengan dia Nasrani. Jadi Islam adalah kita kena sendiri faham mengapa kita memegang kalimah syahadah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Islam ini bukan atas waris dah, tapi kita rasa syukur dan kita kena faham apabila kita dah bersyahadah, maka kita tahu mengapa kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dalam surah Al-Maidah juga, di dalam ayat yang akhir diturunkan kepada Rasulullah, ya, apa dia ayat ni? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam dinan. Ayat-ayat terakhir, bahawa pada hari ini telah aku sempurnakan agama kamu dan aku reda Islam sebagai agama kamu. Jadi muslimin dan muslimat, mudah-mudahan insya-Allah pertemuan kita pada hari ini dapat membuahkan sesuatu peringatan kepada kita yang sama. Dan satu lagi, saya punya popular yang keempat ialah pembangunan usahawan. Jadi pada siapa yang nak buat perniagaan secara individu untuk buat bisnes dan memperkembangkan lagi usahawan dalam bentuk apa pun, saya dan pejabat saya menjaga. Jadi insya-Allah kita tahu sekarang ni kalau kita nak cari pekerjaan mungkin agak susah, nak kena interview mungkin 5 kekosongan, mungkin 20 orang yang datang. Ya. Jadi yang terbaiknya adalah untuk kita usaha sendiri, kerana dalam Islam ni pun Nabi juga telah menyatakan bahawa 9/10 daripada sumber rezeki kita adalah daripada perniagaan. Jadi saya lalukanlah, mudah-mudahan insya-Allah, walaupun saya cakap agama sikit ni, tapi saya tak jaga popular agama. Popular agama dijaga oleh Yang Berhormat Datuk Abdul Malik Kasim, tapi kita sentiasa bekerja dalam satu pasukan insya-Allah untuk kita pastikan insya-Allah bahawa rakyat terbela. Dan hari ini saya nak mengambil kesempatan untuk kita belajar sikit daripada apa yang berlaku di dunia Islam di tempat-tempat yang lain, khususnya di Mesir, Palestin, di Syria, di Iraq, ya. Dan rakyat sebenarnya menagih apa dia yang ada apabila sesebuah pemerintahan itu akhirnya kita kena pulangkan balik kepada rakyat. Maka kita mengecam apa yang telah berlaku di Mesir, kerana Presiden Mursi itu sebenarnya dia dilantik dengan cara yang betul, dengan cara demokrasi. Tapi anasi-anasi mereka yang tak sukakan pemerintahan syariah Islam, maka mereka cuba untuk menurunkan beliau. Jadi inilah yang kita umat Islam sentiasa kena bersatu. Dan umat Islam insya-Allah dalam surah Hujurat tadi pun sebut innamal mu'minuna ikhwah, ya. Setiap orang mukmin itu adalah bersaudara. Maka selagi kita umat Islam sama ada di merata dunia, maka kita kena bersatu untuk kita menegakkan kebenaran. Jadi kita simpati dengan umat Islam di negara-negara lain. Mudah-mudahan insya-Allah Allah memberikan kemenangan, memberikan pertolongan kepada umat Islam di dunia dan melaknat orang-orang yang sentiasa menzalimi umat Islam. Jadi alhamdulillah, saya sekali lagi ucapkan terima kasih, dan saya doakan semua anak-anak di sini dapat belajar dengan tekun dan baik, dan ibu bapa kena mendoakan ya, anak-anak di sini dapat cemerlang kehidupan mereka. Alhamdulillah, kalau nak share cerita sedikit, anak saya 5 orang yang hak sulung sebagai peguam ada di Kuala Lumpur. Dia daripada sekolah agama juga dulu, sekolah hak Islam Sdn Btani. Dulu saya ni pengasas sekolah dekat Ikan Batu tu.
Tu saya bendahari yang pertama tahun 85. Sebab tu saya duduk sini, tapi saya jadi bendahari yang pertama sekolah Islam tu. Pimpinan tugas lah ni. Ada sekolah besar lah di UAE. Dan ni dia bekerja sebagai peguam. Yang kedua, sekolah Islam juga, tapi dia masuk Universiti Petronas. Dan ni dia seorang engineer. Saya nak bagi motivasi kat anak-anak ni. Engineer dia boleh design otomotif yang ke Lotus, otomotif kereta dia boleh design enjin tu. Dan yang ketiga seorang doktor, ada di Penang, GH. Yang keempat juga doktor. Yang keempat ni pun sekolah Islam, daripada darjah 1 lagi, baru mula hari Isnin, doktor juga. Dan yang kelima daripada sekolah Islam, ada di Teluk Gombak. Saya buat sekolah di Pulau Pinang sana, sekolah Al-Quran di Teluk Gombak. Dia ada satu yang dapat 9A, Pak, saya hantar dia pergi untuk belajar tahfiz Al-Quran di Citra, dan dia ambil dalam 9 bulan. Habis dia dapat sanad lagi, sanad daripada Yaman. Tapi dia akan teruskan, tapi dia akan buat bidang accountancy. Jadi mudah-mudahan insya-Allah ini untuk anak-anak semua, sebenarnya kita boleh didik anak-anak kita untuk jadi cemerlang. Jadi kalau kita semua, saya pasti ada bapa-bapa yang berjaya, kalau kita boleh bawa umat Islam khususnya umat Melayu di Pulau Pinang ni, kita sebenarnya kita boleh buat, bukan kita tak boleh lakukan yang terbaik. Jadi kita sama-sama insya-Allah, kita ada Tuhan, kita ada agama, kita ada kekuatan, kita insya-Allah kita tunjukkan kepada dunia ini bahawa umat Islam boleh maju ke depan, dan kita boleh membawa yang terbaik, kerana dalam Al-Quran itu disebut sebuah kehidupan sebuah negara, ya, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Satu negara yang baik, yang diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan insya-Allah kita diberi kekuatan untuk terus istiqamah di jalannya. Terima kasih banyak sama-sama dengan tuan-tuan dan puan. Saya sudahi dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina habibina wa syafi'ina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Silakan Datuk Rashid Asnun dan Ketua Suku Barilan, yang dikasihi Tua Bahasa Muhammad. Saya rasa sama lagi beliau. Berbahagia Haji Jamil yang merupakan ahli FPSP pekan yang kedua Pulau Jamil Rahman, yang berbahagia pengasas Ma'had Al-Azhar itu Syekh Yusuf bin Usman, Haji Basri, yang pada malam ini dia mengadakan walimah syukur sempena dengan kejayaan anaknya diterima menyambung pelajaran di UAE. Khususnya tuan-tuan dan puan muslim muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Taala atas nikmat pertemuan ini yang mana kita dihubungi dengan silaturahim, mahabbah dan hubung. Masih lagi kita dalam suasana di Malaysia ini
menghapuskan segala fadilat amal yang telah kita lakukan pada bulan Ramadan. Hendaknya kita jadi Rabbaniyin, jangan jadi Ramadaniyin. Jadi Rabbani, orang yang sentiasa amal-amal yang sentiasa tunduk patuh kepada Allah Ta'ala. Apa yang telah kita lakukan, kita laksanakan, pentarbihan yang kita terima dan pada saat Ramadan itu kita teruskan, kita laksanakan pada bulan Ramadan, pada bulan Syawal dan seterusnya. Dan sentiasa menjadi pegangan dalam jiwa kita. Kita kukuhkan keimanan kita sehingga sampai kepada maqam taqwa, sampai kepada maqam ihsan. Apatah lagi maqam syukur. Sebab syukur ni tak hanya orang hebat. Allah Ta'ala sendiri berfirman, wa qalilun min ibadiyasy sedikit sekian hamba-hamba pun boleh dinamakan orang yang bersyukur. Mungkin yang lain mungkin boleh sampai kepada maqam syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi biarlah kita digolongkan oleh Allah dalam golongan yang sedikit ini. Jadi makali mewakili juga Al-Had dengan pentadbiran dan pengurusannya. Saya dikatakan baik penaung di sini mengucapkan terima kasih banyak kepada Yang Berhormat Datuk Syekh Asnun, yang saya pun tak sangka ada yang lain. Main dekat Benduroi Kemudian insya-Allah rupanya saya pun bawa teman biasanya kawan kamu. Di samping nikmat puas dan mahabbah pertemuan ini, kita bersenyum depan dengan sahabat kita itu adalah sedekah. Di samping kita dapat menikmati nikmat fizikal yang ada depan kita ini, insya-Allah. Jadi rasanya makruh dia cakap banyak benda yang datang kita ni. Kita akan menghentikan. Terima kasih banyak kepada tuan-tuan dan puan. Aku lupa ada wa astagfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana aku tu yang masuk dalam awal yang happy.